Hai semua, dalam vlog kali ini kita berada di Kuala Kangsar untuk larian Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah 2025. Edisi yang keberapa tak tahu. So aku join run ni sejak tahun 2018. Alhamdulillah setiap tahun dapat pergi. Abang Cak pernah tak pergi sebab Covid 2019 lah. 2019 ke 2020 Covid tak dapat pergi. Tapi masa Covid memang tak ada lah. Okay. So hari ni jam pukul 7 pagi. Start daripada awal pagi tadi pukul 5 lebih macam tu dah hujan lebat. So kita orang ingatkan cancel. Tapi alhamdulillah diteruskan juga sebab hujan berhenti dalam pukul 6.45 pagi. 15 km dah lari. Kita orang tahun ni masuk 7 km saja sebab memang niat nak makan. Alright, jom saksikan video ini. Oh, abang unicorn besarnya abang unicorn. Oh, dia ada ni ha. Dah dia ada aircon ah. Best ah. Kau jangan kentut kat situ. Aduh. 15. 15 depan lagi bang. Ada lagi 15 ke? Ni dia 15. Ni. Mana 15? Mana unicorn. Ilya 4,500 peserta. Kita selesaikan dulu kategori 10 dan 7 km. Obo-obo lah. Obo boleh, cendawan boleh. Cendawan apa panjang-panjang ni? Boleh. Rezeki tahun ni kita dapat juga siapkan baju baru. High Tech Runners. Baju daripada brand Zush. So yang ni baju dia memang dah ada design dia. So kita orang just letak logo. Okay, logo kita orang dan juga tulisan di belakang lah, High Tech Runners Finish Strong. So tulisan belakang dia Finish Strong High Tech Runners. So hari ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patutnya 8 orang. Tapi seorang tak bawa baju dia. Jadi 7 je lah. Dan kita ada pelapis juga, Saif. Daripada sekolah menengah apa? Sekolah menengah apa? Sains Raut apa? Tengku Abdullah, Raut Pahang. Okey. Apa perasaan? Terpaksa ke sekolah? Sekolah cantik. Jawapannya betul. So ini kapal terbang ni dah pergi dah masa awal-awal dulu, masa first time join. Dan kita lalu di Menara Jam Kuala Kangsar. Kakashi Sensei. Hai. Alamak, wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Honda, Kawasaki. Okay. Hai. So untuk lari kali ini kita masih pakai jam Coros Nomad di sebelah tangan kiri. Jam Adventure Watch daripada Coros. So screen dia pakai MMP display, design pun memang cantik. Function offline map semua ada. Dan ada juga function baru iaitu fishing. Tapi mostly aku gunakan untuk running, cycling dan juga jump rope lah. Di sebelah kanan kita ada jam Misfit Balance 2. Harga dia dalam RM1,000. Multi sport watch, nampak lebih style, lebih kepada running, boleh juga untuk hiking apa semua. Dan juga dia juga ada offline map, boleh jawab call dengan Bluetooth sekali. So semua barang ni aku letakkan link di bawah video description. Okay. 7 kiri, 15 10 kanan. Okay. So yang route 10 km, 15 km dia akan masuk Kampung Lambu Sayung tu, belah sana kanan. So kita kali ni 7 km kita lalu belah kiri. Awal 3 km kita dah dapat kelapa. Ya, air kelapa yang dinanti-nantikan, kelapa nyo. Untuk peserta 7 km rezeki alhamdulillah seawal 3 km dah dapat air kelapa. Cumanya dia punya setting tempat air kelapa ni macam pendek sangat. So sepatutnya kena panjang lagi lah. Selesai makan air kelapa dan makan dan minum air kelapa nyo. Sekarang baru 2.8 lebih kurang dalam 3 km. Dan hujan dah rintik-rintik balik, gerimis. Tapi cuaca best lah sebab sejuk. Nice. Awal dia dah pergi kelapa, tempoh.
Wah, 3 km ni. Air kelapa ada tapi masih ada water station. Air mineral. Sultan Round ke? Banyak escort ni. Ya kot, dalam ni. So, laluan 15 km keluar kat situ dan kita masuk ke kiri. Laluan 7 km kampung Kota Lama kanan. Baru berapa kilometer muka dah macam orang nak tercerit. Oh, ada lain biru lah ke sini. Lain basikal ke? Kereta Tesla dia pasang lagu lah. So, ada light show, sound show. Mr. Oz. Oh, ini kampung Mr. Oz. Okey, ni adalah kampung Mr. Oz Rumah dia. Hai, baru tahu. Hai. Hai. Ui, ada kolam renang lah sebelah ni. Lain macam homestay dia. Oh, ini apa ni? Welcome. Oh, Valley Chalet, Valley Mr. Oz. Oh, ini lah. So, boleh contact Cik Sabki kalau korang nak ni. Ni, yang ni sana. Yang bawah ni mana? Yang ni tu. Oh, tu yang tu lah. Ni yang tu. Tu yang sana tu. Boleh kontak nama dah. Alright. Boleh. Oh, ni ada. Welcome di kampung Mr. Oz Boleh rasa. Bubur lambu. Okey. Makan. Tak ada sudu. Sudu kita kan ada. Ya. So, nasib baik kita bawa sudu sendiri. Senanglah. Ui, ini lain macam hirup je. Dia bawa keluarkan. Ambil dia rumah. Ambil daripada belakang rumah. Jangan buang. Oh, nampaknya geng 15 km dah sampai. Dah gabung. So, geng 7 km baru 4 km. Ada lagi. Oh, dia buat kat sini pula. Okey, dia dah buat kat sini, bukan kat sungai lagi dah. Yes. Air sirap Kampung Batang Kulim. Masih. Sabar bang. Banyak lagi ni. Tabur dalam ni ada tak? Saya. Masih. Penjan ubi. Wow, sedapnya. Oi, jarang sangat ni. Kat kedai pun tak ada. Oh, sedap ni. Kuah durian dengan kuih lepat. Lepat pisang. Wah, ada. Terima kasih. Nasi paraga mana ada? Mari guys, mari. Deran dah ni. Kita tak buat main kaki tu. Ini dah guys hasil tangkapan. Kita ada kuih tiaw goreng, lepat pisang, durian, roti, pencan ubi, buah potong. Okey, air macam-macam lah, air sirap semua ada. Oi, rezeki tahun ni alhamdulillah. Enjoy makan. Singapore. Makan sikit. Faham ah. Oh, ada tembikai dengan nanas. Cantik dia punya setup. Meriah guys. Rugi lah tak join. Memang best. Alhamdulillah guys, tahun ni betul-betul dapat makan puas-puas. Sebab kita dah masuk 7 km je. So kilometer lebih kurang kilometer 4.3, 4.4 ni dia punya tempat makan. Tapi bukan dekat tepi sungai yang seperti biasa macam tahun lepas. Rezeki juga dapat sebab tempat tu memang laluan dah bergabung lah antara 7, 10 dan 15 km. So kita ada baki lagi 3 km lebih kurang untuk habiskan. Sekarang dah pukul 8.47 pagi. Cuaca masih mendung. Terbaik. Yes. Wow, ada nasi kawah. Itu dia lagu Mas Bola. Itu dia nasi kawah. Yes.
Mana boleh tak rekod. Dia jumpa lagi Abang Nan. Ni orang Perak mestilah datang kan. Dalam banyak-banyak fun ride, fun run lain boleh lupakan. Betul, Tapi boleh ini lupakan. wajib atau sunat? Betul. Ini ni kira wajib lah. Bukan sunat lah. Slot pun habis 40 minit bang. Ya. Okey, alright. Okay. Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Sama. Follow Saimbang Basikal Isfri TV Kacak. Okey bang, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Selamat. Okey. Cuti sekolah ke cabut sekolah? Ponteng. So route dia agak berbeza sikit. So sekarang ni kita kat sini. Dulu kat sana. Ujung sana tu. Ya, laluan terowong. Nice, gravity art. Cepat. Ya. So ni jambatan dia. So kita lalu bawah ni. Dulu lalu belah sana, tepi sungai. So route dia dah lain sikit. Semburan air bomba dia agak tebal lah. Kalau nipis-nipis je boleh je. Untuk larian Sultan Nazim pun kita ada medik macam ni hari ni ramai ke yang injet ke tak ada? Ramai je kan? Saya macam biasa. Dalam ada apa? Spray ke? Kita minyak ada ke? spray. Minyak ke? Bandage ada. Bandage ada. So kalau nak ni arm sling pun boleh. Oh okey, macam-macam juga lah. So start daripada mana? Yang join 15 ke start daripada 7 km tadi? Saya 15. Daripada 15 tadi lah? Okey, mantap. Dia ada group-grouping dia. Ramai lah. Ada jiwa yang kental. Jiwa yang kata dia boleh patah balik kan? Okey, terima kasih. Okey, sama. So ni tadi yang lepas terowong tadi. Masih meriah. Sebab banyak berhenti sebab ada cameraman lah. So dulu route dekat daripada situ, tepi sungai tu. So tempat yang makan-makan tadi dekat tepi sungai belakang tadi. So ni kita lalu belah sana, sampai sana. Okey lah, dia bagi tukar sikit route. Kita tak tahu route sama pun bosan juga kan. 9 km. Ya Allah. Takut. Bulat. Okey, kita dah berlari 7 km di sebelah kanan Magnetic Balance dan juga 7 km juga di Coros Nomad. So dua-dua jam accurate. Aku set kepada mode accuracy. So ni gendang, so kita akan naik atas ni. So ada lagi dalam 200-300 meter lah. Hentam sajalah. Dia main hentam je. So kalau korang nak tahu, ini dia pokok getah pertama di Malaya. Ya. Sau. Ramai orang ni. Kiri. 30 kiri, 15 kanan. Alright. So kita dapat 7.4 km di Coros Nomad. Lebih kurang sama 7.3 di Magnetic Balance 2. Terima kasih. Okay. Okay, table pun banyak. Medal pun dah diasingkan. Terbaik. Okay, terima kasih. Tak lama lagi. Alright, terima kasih. Yes, tak jam bye. Terbaik. So untuk 15 km bezanya tahun ni ada finisher t-shirt SM. Dia dah asingkan dah awal. Bagus weh. So tak crowded. So untuk finisher t-shirt 2 tahun sekali akan dapat. Steady. Bagus. Ini yang kita mahukan. Structure punya penganjuran, pengambilan goodies bag semua. Ada lagi aiskrim. Yes sir. Wow, terima kasih. So dalam goodies bag kita dapat apple, air kotak mangga, roti durian, Twiggies, coklat klasik dan juga aiskrim. Aiskrim aku dah makan dah. Check up Coco, tapi dia bagi teh ais. Sedap juga. Nice suasana meriah. So kita ada tower belakang tamping gambar, Magic engraving pun ada. Yang ni banner. Pasal sini biasanya ada persembahan lah. Tadi ada persembahan tentera, pesilat apa semua persembahan sini. Yang tu kemah-kemah VIP, kemah diraja. Yang tu start line. Right, suasana memang meriah guys. Ini Alaf Kuala Kangsar. Alaf Kuala Kangsar untuk menggambar.
Zombie kami pisang. Okay. Nice. Geng stroller runner. Fantastic Four. Yeah. Kita ada champ Waiza juga. Alright. Hai Okay guys, itulah saja untuk video vlog kali ini. Alhamdulillah semuanya selesai dengan baik. Dari segi penganjuran, bagi aku tahun ini adalah edisi yang paling terbaik yang pernah aku join. Kerana masa dah finishing line tu, nak ambil goodies bag apa semua, dia asingkan. Yang 7km, 10km belah kiri, 15km belah kanan, dan sampai ke hujung pun ada barricade. So dia tak semua orang berkumpul di satu tempat yang memang nak serabut macam tahun lepas kan. Memang terbaiklah penganjuran kali ni. Dari segi respect collection smooth, dari segi lepas finishing line ambil goodies pun smooth, memang terbaik. Goodies pun dapat roti apa semua dengan es krim. Nampak biasa saja, tapi korang kena ingat, register larian Hari Sultan Nazrin ni 30 ke 30 ringgit saja. Murah gila. Yang lain semua dapat macam-macam. Overall penganjuran memang terbaik. Happening, tempat makan dia dah ubah. So aku masuk 7km, alhamdulillah dapat makan akhirnya. Siapa yang lari 15km atau 10km boleh dapat makan, tapi kena lari laju sikit lah untuk kejar tempat makan itu. Okay. So hari ini pagi-pagi dah hujan, tapi rezeki Allah Ta'ala berhenti hujan. Kita dapat lari start dalam 6.45 ke 7am. Dan sekarang ni pun dah hujan rintik-rintik. So dari segi baju event okey je. Daripada spin warna purple, sama macam 2-3 tahun lepas, tapi dia ada gradient sikit. Cuma baju finisher tu bagi aku okey je. Warna grey, kuning, cantik. Cuma belakang lah tulisan finisher 15km tu macam tak berapa cantik sangat lah. So untuk hari ini aku pakai 2 jam, iaitu Coros Nomad di sebelah kiri, sebelah kanan Amazfit Balance 2. Saja aku nak test dua-dua. Overall memang dua-dua performance baik. Satu untuk adventure, satu lagi untuk lifestyle. And then aku punya headphone ni aku guna Panguran version 2. Dia ada Panguran version 3, tapi dia tak banyak beza sangat bagi akulah. So audio dia okey. Dan juga bass dia ada sikit saja. Dia punya mikrofon pun okey. Dengan harga 100 je, 100 lebih macam tu, bagi aku dah berbaloi lah untuk kita yang pelari kaca atau pelari konten. Tapi kalau korang ada bajet, korang boleh beli Shox Operan 2 Pro yang baru warna orange tu. Yang tu memang aku punya target lah, impian. Yang tu audio quality dia lagi sedap lah. Kasut pula aku gunakan kasut Skechers Aeroburst, memang max cushioning untuk long run. Memang lembut, memang sedap. Dan baju ni kita orang buat dengan brand Zeus Sport. So tak tahu lah ada link ke tak. So kita orang beli, dia design yang dah ada kat website. Kita orang just letak logo kita orang punya club High Tech Runners, dan juga motor kat belakang lah. Okay, apa lagi? Stokin, selalunya aku pakai Stokin Stygian lah. Land tight daripada Decathlon, running bag daripada Decathlon. Semua barang yang aku pakai ni aku letakkan link di bawah video description untuk korang check it out. Okay guys, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.